kembali lagi bersama saya, Cikgu Sharfah dalam Satu Hari, Satu Ilmu. Agaknya apa yang kita nak belajar hari ini? Kita akan belajar tentang novel Perwira. Kita akan belajar tentang watak dan perwatakan Pendekar Omar. Siapa sebenarnya Pendekar Omar ni ya? Jom kita saksikan. Ayo. Siapa Pendekar Omar ni sebenarnya? Pendekar Omar merupakan watak sampingan dalam novel Perwira. Watak Pendekar Omar ni sangat hebat. Beliau merupakan guru silat terkenal di Teluk Renjuna. Kehebatan beliau dalam dunia silat memang tak disangkal lagi. Dalam novel Perwira, watak Pendekar Omar ada dalam bab 6 ketika pertarungan antara Pendekar Omar dan Ali untuk menguji persiapan Ali sebagai calon pendekar yang seterusnya. Tadi dah cerita tentang watak kan? Sekarang kita akan ceritakan pula tentang perwatakan Pendekar Omar yang terbahagi kepada 3, iaitu cekap dan tangkas, bijak membaca strategi dan yang terakhir tidak meninggi diri. Segalanya bermula apabila Pendekar Manan mengajak Pendekar Omar untuk menjadi jemputan dalam pertarungan sebagai persediaan calon-calon pendekar muda. Apabila kaki melangkah masuk sahaja ke gelanggang, terselah perwatakan pertama Pendekar Omar iaitu cekap dan tangkas. Sosok yang sangat berwibawa itu sangat tangkas dalam menepis serangan daripada pihak lawan. Contohnya, Pendekar Omar lantas melayangkan tendangan yang kencang dan merempuh Ali menggunakan sikunya. Ali membalas dengan tendangan dari hujung kaki ke Pendekar Omar, namun dengan ketangkasan Pendekar Omar berjaya menangkap kaki Ali. Tak cukup setakat tu, Pendekar Omar langsung tak memberi peluang kepada Ali untuk menyerangnya. Dengan pantas, Pendekar Omar menghunus kerisnya dengan cepat, terus menikam dan menyepak Ali yang sedang berguling dan menendang. Pendekar Omar bukan sahaja cekap dan tangkas dalam menepis serangan Ali, tetapi juga Pendekar Omar bijak dalam mengetahui strategi yang akan disusun oleh Ali. Bukan biasa-biasa tau Pendekar Omar ni. Pendekar Omar boleh membaca strategi yang sedang ditunjukkan oleh Ali. Sewaktu Ali menyepaknya ketika Pendekar Omar menyiku dada Ali, Pendekar Omar terus dapat menangkap kaki Ali dan menahannya dari disepak. Ali tidak dapat menyentuh dan menyerang Pendekar Omar langsung kerana kebijaksanaan Pendekar Omar dalam membaca susun atur serangan yang ditunjukkan oleh Ali. Perwatakan Pendekar Omar yang seterusnya, merangkap yang terakhir ni, cikgu rasa semua orang akan cair. Sebab Pendekar Omar ni tidak meninggi diri. Walaupun Pendekar Omar mampu untuk menumpaskan Ali habis-habisan sehingga ke penghujung perlawanan, tetapi Pendekar Omar tetap mahu menamatkan perlawanan ketika Pendekar Omar merasa sudah cukup untuk menguji Ali dan Ali sudah membuktikan kehebatan dan kecekapan beliau dalam menepis serangan yang dilakukan oleh Pendekar Omar. Kiranya Ali ni dah bersedialah untuk jadi calon pendekar yang seterusnya. Pendekar Omar segera memberi isyarat untuk menamatkan perlawanan dan perlahan-lahan bersama-sama dengan Ali melakukan langkah sembah lalu menghentikan perlawanan. Pendekar Omar juga tidak lokek untuk menghulurkan tangan apabila disapa dan disalam oleh Ali. Walaupun watak Pendekar Omar ni hanya watak sampingan, tapi mampu memberi kesan yang agak mendalam tau. Cikgu pun meremang bila baca bab ni. Terasa darah kepahlawanan cikgu ni. Kesimpulannya, Pendekar Omar adalah lambang perwira sejati. Beliau menggabungkan ketangkasan dan kecekapan yang sukar dicabar, bijak dalam membaca taktik dan strategi pihak lawan serta tidak meninggi diri. Macam nilah ciri pahlawan yang kita nak. Macam itulah kisahnya. Rupanya Pendekar Omar ni bukan calang-calang orang tau. Dapat sesuatu untuk hari ni? Kalau dapat, sila like, share, subscribe dan komen di channel YouTube Cikgu Sharfah. Okeylah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran Satu Hari, Satu Ilmu yang seterusnya. Cikgu Sharfah cantik berseri. Kita jumpa lagi di lain hari.
Bye. Assalamualaikum. I just had to let you know you're